Tapi kalau sunat dikira puasa tak? Tak dikira lah. Tak tahu. Tapi sunat. Yang paling rajin Wahid. Wahid puasa dulu. Kan? Yang paling rajin Wahid kan? Dia puasa dulu. Memang rajin Wahid. Mesti Senin pun raya juga tau. Senin, Selasa, Rabu kan. Rabu dah tak raya pun. Rabu, Khamis, Rabu dah tak raya lah. Rabu, Khamis, lepas tu Jumaat, Sabtu raya. Sabtu raya Melaka. Baiklah, yang terbaik. Tak baiklah dia dentik. Tengok. Yang terbaik. Baiklah. Yang terbaik. Sakit lah mulutnya. Sakit mulutnya. Dua lagi belum mati. Mesti aku punya belum mati. Mana api? Lanjut tak? Meriam. Yelah. Memang meriam kuat. Sebab dia pakai minyak petrol dia. Cuba kalau pakai minyak tanah, bunyi pup aja, slow je bunyi pup. Bunyi pup, pup. Macam tu je, dia tak kuat. Kalau pakai minyak tanah, aku pernah lah dengar lah. Sekali diorang main minyak, gua pakai minyak tanah, bunyi pup, pup. Dia tak kuat. Itu orang yang berjinak main meriam, dia pakai itulah mula-mula. First pakai itu, second first. Lepas tu pakai minyak petrol. Kalau yang betul-betul nak main meriam ni, kena pakai minyak petrol. Alah, minyak petrol setakat RM2 pun. RM2 beli minyak petrol. Dah, dapatlah main. Lepas tu dia letak kat sini. Dia tak bawa balik. Dia tinggal kat kebun. Yelah tu aku cakap, kalau dia tersilap yang boleh terbakar kat kebun tu. Abah dulu macam mana dia boleh terbakar? Padahal api tu mati tu. Macam mana dia terbakar ni? Aku rasa ada budak yang usik kebun aku ni, kebun abah aku ni. Aku tahu siapa. Mesti kawan Idin tu. Memang jahat kawan Idin. Kawan Idin tu aku rasa yang kurus-kurus tu. Aku rasa dia yang buat macam, aku rasa dia yang bakar kebun tu. Aku dah tahu dah siapa yang bakar kebun tu. Kebun abah dulu, kebun rumah lama dulu, kawan Idin aku rasa yang bakar kan. Betul tak? Betul. Dia. Padahal api tu dah mati tau. Mungkin dia tak kasi pindah lah. Mungkin dia nak marah puas-puas ke apa lah. Rupanya pindah juga. Walaupun duitnya tinggal RM8,000. Kan RM2,000 kita dah tolak kan. Tinggal RM8,000 je duitnya. Duitnya lah RM8,000 tu buat rumah. Tapi rumah separuh lah apa tu. Rumah separuh. Rumah separuh ni, okay, sini bilik. Sini abah punya bilik. Sini lah ruang tamu, sini mula-mula.
Sini dulu ini meja makan dulu. Sana dapur, luar ni dapur. Tu. Dulu dapur ada kat luar dapur. Lepas tu sana ruang tamu kan. Ni. Dulu. Lepas tu ada duit tambah rumah lah, tambah. Jadi panjang sikit rumahnya. Dulu kan sampai sini je kan. Ni sampai sini kan. Tak sampai belakang. Lepas tu buatlah sampai belakang. Dapur dengan bilik. Bilik tidur dengan bilik air. Bilik air 2. Aku rasa kan, sepatutnya Apik kena duduk dekat bilik Ijan. Sepatutnya. Lepas tu Abah dengan Mak tidur dalam bilik tu. Bilik 2 belakang. Kan belakang tu yang dekat bilik air. Jadi dengan Abah dengan Mak tidur situ. Jadi Apik dengan Ijan tidur sama lah. Tak pastilah, aku belum tahu lagi. Buat pertukaran ke tak. Tengok kalau ni, kalau dah uzur buat pertukaran. Apik tidur ni bilik Ijan. Senang kan nak ditanas. Nanti kan disuruh apa? Suruh pindah sana lah, belakang Abang.